Assalamualaikum rakan-rakan semua. Bertemu lagi di podcast Ramadan TV Inspirasi PSS. Pada episod kali ini bersama saya Aisyah dan rakan saya Dia. Waalaikumsalam Aisyah. Aisyah, saya perasan kat dewan sekolah tadi ada kerantang tulis Ramadan bulan Maghfirah. Apa maksud Maghfirah tu sebenarnya? Bagus soalan itu, Dia. Maghfirah itu maksudnya bulan keampunan. Bulan Ramadan ini bukan sahaja waktu untuk Allah ampunkan dosa kita, tetapi waktu yang paling terbaik untuk maafkan sesama kawan. Itulah kecantikan maghfirah. Oh, begitu. Tapi Aisyah, kadang-kadang susah sangat nak maafkan kawan yang pernah buat kita sedih. Rasa sakit sangat hati ni. Rasa macam nak simpan je rasa tak puas hati ke dalam hati. Macam mana? Betul tu Dia. Memang mencabar. Tapi cuba kita fikir, kita pun selalu buat salah pada Allah, tapi Allah sentiasa ampunkan dosa kita. Jadi buat apa kita simpan dendam lama-lama? Betul juga cakap awak. Kalau kita asyik ingat salah orang, kita pun tak dapat nak fokus ibadah dengan sempurna. Pahala puasa kita pun rasa kurang berseri sebab hati tak bersih. Jadi kawan-kawan, marilah ambil peluang di bulan Maghfirah ini. Kita maafkan sesama kawan yang pernah kita kecilkan hati mereka. Tak perlu tunggu hari raya pun. Betul ke Aisyah? Langkah pertama, mulakan dengan senyuman dan tegur kawan tu dengan lembut. InsyaAllah, bila hati bersih, barulah Ramadan kita jadi lebih bermakna. Betul Dia. Lagipun rugi juga kalau kita berpuasa tapi hati kita kotor, benci sangat dengan orang. Pahala kita pun boleh bocor tau kalau kita buat bermasam muka lebih 3 hari. Ingatlah, orang yang kuat bukanlah yang menang dalam pergaduhan. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu memaafkan. Betul Dia. Maafkan kami jika ada salah tutur bicara. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.